Baik, untuk pasukan Kedah pada malam ini dengan formasi 4-5-1 dibimbing oleh Ketua Jurulatih Victor Andrak, dengan formasi pada malam ini 3-5-2 dibimbing oleh Ketua Jurulatih mereka Ferry Yabas Joseph Maria, menurunkan kesebelasan utama seperti biasa Kapten pasukan Aisyah Hadi yang semula buat Alif, dapatkan Ziyad Al-Bashir, ditolak buat Miguel. Satu lambungan ke dalam kawasan kotak penalti, terkena palang. Kali ini cuba dia hantar ke sebelah kiri, ada sedikit tolakan tetapi pengadil meneruskan permainan. Celso cuba masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Percubaan terus yang berjaya ditepis keluar oleh Rajendra. Pendek saja untuk Diakit. Dihantar ke sebelah kiri, ada pintasan. Kali ini JDT dengan percubaan. Sekali lagi dapat Danish Hakimi untuk Adam ke tengah. Baik, kali ini percubaan oleh pasukan JDT, dilepaskan oleh Syukur Faris, dikawal oleh Alif Mutalib. Gerakan dari Kedah. Baik, kali ini dorongan bijak untuk percubaan yang pertama dan jaringan. Di minit ke-16 muncul. Walaupun di awalnya tiada sebarang percubaan, tetapi Rahmat Makasuf yang bijak untuk menyempurnakan dorongan bagi jaringan yang pertama untuk pasukan Kedah. Jaringan pembukaan pada minit ke-16. Secara tiba-tiba sahaja jaringan ini muncul dengan lorongan bijak untuk mendapatkan rahmat dan satu percubaan kaki kanan menewaskan Zuhilmi. Bijak dia melepasi pertahanan untuk pasukan JDT. Satu lambungan dari Aiman Afif. Kali ini mungkinkah Kedah untuk jaringan yang kedua? Ada ruang untuk rembatan. Kali ini ditepis oleh Zulhilmi yang bertukar posisi buat ketika ini. Alif naik sedikit ke atas. Lorongan ke sebelah kanan untuk Alif Mutalib. Satu tandukan oleh Celso kali ini berjaya diselamatkan. Lorongan demi lorongan, lambungan demi lambungan yang dilakukan oleh pasukan JDT. Kali ini ada ruang untuk Celso melepaskan percubaan. Lalu Pavitran lambungan ke kawasan kotak penalti, ada ruang untuk rembatan, diselamatkan oleh pertahanan. JDT masih lagi cuba untuk mendapatkan jaringan penyamaan. Kali ini diantar ke bahagian tengah, satu turning. Dengan 8 minit tambahan masa yang diberikan oleh pengadil. Kali ini Syamir, saya kira layangan kad merah untuk Danny Syamir kerana kekasarannya ke atas pemain pasukan Kedah. Agak merugikan bagi pasukan JDT kerana dengan 8 minit tambahan masa ini, anda dapat lihat di skrin anda, ada sentuhan yang dilakukan oleh Dani Syamir ke atas Diakit. Untuk Danish. Darul Syam semula untuk Faris. Pavitran di sebelah kiri buat Faris, ada terjahan tetapi
tiupan whistle oleh Kamal untuk menamatkan perlawanan Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026 di Darul Aman ini, dengan keputusan berpihak untuk tuan rumah. Jaringan pada minit ke-17 yang membenam pasukan JDT. Kedah FA 1, Johor Darul Takzim 2-0.